Berita boom hari ini. Penyanyi terkenal Datuk Seri Siti Nurhaliza memilih untuk tidak mengulas lanjut isu foto tular yang memaparkan dirinya menunaikan solat tanpa telekung. Beliau menegaskan bahawa perkara berkaitan ibadat tidak perlu diperbesarkan kerana penjelasan sahih sudah diberikan oleh pihak berautoriti agama. Menurut Siti Nurhaliza, solat menggunakan jubah bukanlah perkara baharu dan bukan bertujuan mempengaruhi orang lain. Menutup aurat dengan sempurna sudah mencukupi mengikut syariat dan cara solat adalah hak individu. Siti Nurhaliza juga menekankan bahawa beliau tidak menyalahkan individu yang merakam foto tersebut kerana mungkin tidak berniat untuk mencetuskan sensasi. Isu turut meraih perhatian Dekan Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashim, yang menegaskan solat Siti Nurhaliza adalah sah kerana telekung adalah adat masyarakat, bukan kewajipan hukum.